Sistem sokongan untuk ADHD dewasa. Terbaik ialah body doubling. Maksudnya, bekerja dengan kehadiran orang lain, sama ada secara fizikal atau online. Bukan untuk berbual, bukan untuk tolong buat kerja, tapi sekadar ada orang di situ untuk otak ADHD rasa diperhatikan. Secara positif membantu mengekalkan fokus dan mengurangkan kecenderungan untuk melarikan diri dari tugasan. Sebab ADHD bukan masalah tak tahu nak buat apa, tapi masalah kekal bersama tugasan. Bila ada orang lain, sistem accountability otak jadi lebih aktif. Sebab tu, ramai ADHD boleh fokus di kafe atau coworking space, tapi buntu bila kerja sorang-sorang di rumah atau bilik pejabatnya. Body doubling boleh jadi rakan sekerja, pasangan, kawan atau sesi fokus online yang senyap. Ini bukan bergantung pada orang, tapi menggunakan sokongan luaran untuk menyokong fungsi otak. Siri video pasal ADHD dewasa dah seminggu saya buat. Tonton semuanya dan kongsikan kepada yang lain. Jangan lupa klik link di bio untuk dapatkan koleksi baju Melayu klasik bercorak cantik dengan warna trendy raya nanti.